Saya tak nak simpan emas, nanti kena bayar zakat. Itulah ada segelintir umat Islam yang takut nak simpan emas sebab takut nak keluarkan zakat. Tuan-puan, kalau tuan-puan takut nak keluarkan zakat, sebenarnya tuan-puan takut nak jadi kaya. Sebenarnya kalau tuan-puan hanya ada 1 gram emas sahaja, tuan-puan masih belum layak lagi keluarkan zakat. Kalau ada 1 dinar pun masih belum layak lagi keluarkan zakat emas. Hatta kalau tuan-puan ada 50 gram emas pun, tuan-puan masih belum layak lagi untuk keluarkan zakat. So, apa sebenarnya syarat utama untuk kita keluarkan zakat emas ni? Tengok video ni sampai habis, save dan share untuk rujukan akan datang. Ada 2 syarat yang utama yang melayakkan kita untuk jadi pengeluar zakat emas. Dari segi haul dan juga dari segi nisab. Yang pertama, dari segi haul. Jika simpanan kita cukup tempoh selama 1 tahun, maka kita boleh keluarkan zakat. Tapi dengan syarat total simpanan gram emas kita lebih daripada 85 gram, iaitu cukup nisabnya. Sebab tu pada awal video tadi Izzah cakap kalau simpan emas hanya ada 1 gram ataupun 1 dinar ataupun 50 gram, masih belum lagi layak untuk keluarkan zakat emas. Kalau kita dah ada banyak simpanan emas, dah lebih daripada 100 gram ataupun dah lebih dari 200 gram, tapi kalau masih belum cukup haulnya setahun, maka kita masih belum layak lagi untuk keluarkan zakat emas. So, clear tak dekat situ? Maksudnya, kita kena memenuhi kedua-dua syarat, barulah kita layak untuk keluarkan zakat emas. Jadi tuan-puan, bila kita simpan emas ni, pasanglah impian untuk jadi pengeluar zakat sebab ini adalah salah satu impian yang sangat-sangat mulia yang mana kita dapat laksanakan rukun Islam yang keempat. Kita dapat cuci semula harta-harta kita dengan cara menyalurkan kepada mereka yang memerlukan. Saya doakan tuan-puan yang tengok video saya ni dan kita semua jadi kaya dan berjaya sampai layak keluarkan zakat supaya kita dapat bantu masyarakat, dapat bantu bangsa dan juga dapat bantu agama kita, insya-Allah. Jangan lupa share video saya ni kepada rakan-rakan tuan-puan yang masih belum jelas lagi tentang zakat emas. Untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh tengok pin video saya ni ataupun klik link di video untuk saya bantu sebaiknya.